Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dini, wartawan cilik The Honda TV PSS, ingin menemu buat bersama Tuan Guru Besar. Cikgu, apa pesanan cikgu kepada murid-murid yang bergraduasi hari ini? Alhamdulillah, tahniah dan terima kasih kepada berita kita, cilik kita. Saya amat berbangga dengan pencapaian anak-anak kita di tahun 6. Dan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, iaitu satu majlis untuk menjadi satu kenangan kepada pelajar-pelajar di tahun 6, di mana majlis graduasi ini merupakan kemuncak kepada pengaluran sekolah kepada mereka. Dan kita mengharapkan agar kenangan mereka di tahun 6, berakhir di tahun 6 di Sekolah Arau ini akan menjadi kenangan sepanjang hayat mereka, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum cikgu, bolehkah saya bertemuan sedikit bersama cikgu? Apakah persiapan majlis graduasi dan prasekolah? Terima kasih wartawan cilik Sekolah Kebangsaan Arau. Okey, untuk makluman kamu dan rakan-rakan yang di luar sana, pada malam ini kita akan adakan majlis graduasi tahun 6 dan prasekolah sesi 2025-2026 Sekolah Kebangsaan Arau. Pada pagi ini kita adakan sedikit raptai ataupun rehearsal untuk murid-murid tahun 6 dan juga prasekolah. Selepas itu murid akan rehat dan teruskan raptai sedikit selepas rehat supaya persiapan yang kita buat untuk malam ini, adalah lebih baik dan lebih teratur. Okey, sekian, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dini Arisani, wartawan cilik The Honda TV PSS. Hari ini saya bersama Cikgu Johana. Okey cikgu, apa sepatah dua kata untuk murid-murid tahun 6 yang akan bersekolah malam ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Johana. Di sini saya ingin memberi sepatah dua kata kepada anak-anak tahun 6. Belajarlah bersungguh-sungguh, carilah ilmu, timbalah ilmu. Tak semestinya hingga ke universiti. Di mana-mana sahaja kamu akan berilmu untuk meneruskan kehidupan kamu dan berjaya dunia akhirat. Cikgu sentiasa doakan kamu semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama kakak Adin. Kita untuk memperkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adin Badrisha binti Majani, tahun 6 di SK Arau. Apakah perasaan Kak Adin hari ini? Ada banyak perasaan saya, tapi terutamanya mestilah gembira kan sebab dah nak akhir daripada sekolah ni. Tapi ada juga rasa sedih sebab nak tinggalkan kawan-kawan, nak tinggalkan sekolah apa semua. Dah. Okay, sekian, terima kasih. Bye. Bye.